kalau korang membuat konten dekat rumah. So semua ini boleh menjadi option untuk dikurangkan kepada korang punya profit, maka boleh bayar tax dengan lebih rendah lah. Tapi ini korang perlu consult dengan korang punya accountant ataupun korang punya tax advisor untuk mendapatkan amount yang lebih tepat lah. Sebab itulah apabila income korang dah besar, income korang dah consistent, tax planning ini menjadi benda yang sangat-sangat penting lah untuk korang kena fahamkan. Kena ada strategi daripada awal. Sebab kalau korang gagal isytihar dengan LHDN di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, individu ini boleh dikenakan penalti, denda dan dalam kes yang tertentu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dah lah segala teks yang korang tak bayar tu untuk 7 tahun lepas korang kena bayar. Tak boleh ni, tak boleh lari, and then kena pun nak penalti. Memang petak lah kalau korang kena dulu ni. Sebab tu LHDN menyarankan korang untuk simpan betul-betul lah, simpan dengan lengkap segala rekod perbelanjaan dan juga pendapatan. So persoalannya, kenapa LHDN ini semakin tegas sekarang? Antara sebab ialah ekonomi digital sekarang dah semakin kembang, di mana semakin ramai jugalah orang dah mula membuat duit online. Tapi sistem cukai yang diguna pakai adalah lebih fokus kepada mereka yang bergaji tetap dan juga kepada bisnes tradisional. So benda baru, mereka pun baru nak adapt lah benda-benda baru ni. So kepada content creator, KOL dan juga KOC, make sure korang cakna tentang hal cukai ini dan ambillah langkah-langkah yang sewajarnya untuk urut cukai dengan betul. Jangan tunggu sampai kena audit, jangan tunggu sampai kena panggil, sebab nanti kalau kena panggil 7 tahun punya rekod semua korang kena bayar semula plus penalti. Memang serius bisnes korang boleh lingkup lah kalau korang tak uruskan daripada awal lagi. Jadi guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, please jangan lupa like, komen pendapat korang tentang video ni dan share lah video ini juga kepada kawan-kawan korang yang menjadi influencer, yang buat beg kuning, buat affiliate semua, biar orang cakna lah tentang benda ni. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.